untuk fill up kan position 4,500. Bagus dia. Tahniah Budi. Ini cara kita untuk menunjukkan bakat kita. Ya. Tapi apa yang Olivia cakap tu sebenarnya memang sangat betul lah. Kebanyakan apa yang diberitahu tu memang sebenarnya sangat-sangat betul kan. And then ini menyebabkan keluar benda-benda lain yang gila, ya. Dan benda-benda it seems like kerajaan kita ni, I don't know how they function lah. Tak Saya tahulah. tak faham Itulah. dia function Kita pun tak faham. kan. Macam pening je. Kan, kita tak nampak satu negara pun. Malam tadi ada orang cuba membidah saya tahu, Anas. Yep. Saya cakap, namakan satu kerajaan dekat dunia sekarang ni, kan, yang pasal krisis Iran ni, Iran US ni, dia pergi potong bajet kesihatan. So adalah orang jawab, Prabowo potong bajet kesihatan. Kau tak baca ke? Indonesia cakap, bila Prabowo potong bajet kesihatan? Lepas tu kata, tahun lepas, Februari 2025. Saya cakap, kau ni bodoh bangang ke apa? Dia, Iran punya berlaku pada tahun ini, bukan tahun lepas. The soalan is, siapa pergi potong tahun ini? Kan? Siapa pergi potong tahun ini? So, tapi ini adalah benda yang saya rasa macam actually kan, hari ni kan sebenarnya kan, okay, macam Olivia dengan Anas mungkin. Hari ni saya rasa sangat gelap. Gelap? Okay. Saya rasa kita punya masa depan gelap. Sebab kita dah kata dah. Kerajaan kita, dia bunuh ekonomi lebih awal daripada ekonomi itu patut mati. Ekonomi kan patut mati pun. Tapi dia bunuh dulu. Dia macam nampak, dia macam ni tau. Dia nampak orang ni mungkin sakit, kan. Oh, ni nanti nak sakit teruk ni, kita tidurkan dia untuk selama-lamanya. Kan, sebagai contoh kan. Itu yang dia buat apabila dia ambil beberapa langkah termasuk berkaitan dengan diesel, berkaitan dengan kita punya budi madani, dan di mana dia kurangkan pula subsidi petrol, kita punya kota petrol daripada 300 liter ke 200 liter. Ianya menyebabkan, okey, apa yang berlaku sejak dia potong daripada 300 liter ke 200 liter. Semasa saya pergi perjalanan ke utara semua sekali tu, ramai yang muka saya orang kenal. Muka saya ramailah juga orang kenal. Itu kita tak boleh nafikan. Jadi orang akan duduk, memang biasa benda ni, orang akan panggil saya ke tepi dan komplain. Biasa. Ya, biasa betul lah. Cik Aidil, orang Cik akan Aidil. komplain kan. Kan orang akan komplain apa yang berlaku. Jadi semasa perjalanan dekat highway, orang komplain beritahu dengan saya lepas kota diturunkan, jumlah mereka yang pergi berjalan di hujung minggu semua sekali turun mendadak. Kecuali kalau ada kerja, orang tak keluar dah. Jalan-jalan ke Melaka, tak pergi. Jalan-jalan ke sana kemari, tak pergi. Sebab mereka dah tak nak bayar dah. Mereka tak nak bayar. Sebab that's why, kalau dulu kita belajar, bila petrol naik harga saja, kesan dia kepada kita...